Now that our love has capsized. Aduh, nak pergi ulang kan. Solo camping kali ketiga. Bapak-bapak je. Family semua tak ada, anak-anak semua tak ada. Jadi pertama halangan yang kita orang dapati adalah jam. Jam memanjang. So Ni baru nak pergi ke Langat je ni. Belum lagi kalau solo camping keluar daerah, pengsan ni. keren. Okay. Jumpa lagi. Sas. Show. Betul dekat luar. Betul belakang. Aduh. Tak je, baling saja. Gitu lah. Buat macam-macam ke hari. Lalas. Bawa balik. Bawa bapak bukan makan sangat pun. Betul. Kalau kena ada yang datang yang macam tu, makan banyak. Kita kena bawa ni. Bawa Muhaimin. Okey. Kita dah nak sampai dekat tujuan kita, itu Hemok by the river. Let's go. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Inilah laluan-laluan dia. Tak payah tengoklah kalau korang nak datang, kau datang sendiri nak tengok macam mana keadaan dia. Bye-bye. Jangan pun tak dia lah. Aku yang ke tepi. Betul lah dalam ni. Ya betul. Kau bawa hati ke sana, aku nak kencing je. Sorry tadi. Halo anjing, tepi sikit. Kan esok kau tak merayakan kerayaan anjing ni kan? Oh ngah, baik lah. Okay. Oh cantik lah. Hai. Alright, kita sudah sampai. Kita punya port. Macam. Salam dulu. Selamat datang. Alhamdulillah. Selamat lebih. Selamat. Selamat. Lu ada plate sini bro? I got extra plate tu. Apa makan ni je? Sebab kita ada 5 orang kan? Okey. Kita sambung kawal dekat lautan. Camping hari raya end of Cawal lah. Jadi kita tengah prepare nak makan. Jadi kita ada ayam masak kari, ayam rendang, ayam masak merah, ada tomato. Kita ada 3 jenis nasi ah. Yang tu nasi coconut nasi tomato. Nasi putih. Pasal raya kan kita macam-macam nasi ada lah. Macam ada. Silakan bro. Kita ada silakan. mi kolo. Mi kolo ada. Okey, brother Kevin kita ambil mi kolo dulu, favorite dia. Mi kolok dulu. Macam ni. Dah. Tapi sorry lah bro, I have to dig first lah. I'm hungry lah bro. Makan. It's okay bro. Right. Lunch time. Bro. Okey, tengok suasana kita dekat sini. Okey, inilah sungai yang akan kita mandi nanti. Kalau bawa pancing, kita boleh buat casting kat sini. Alright. Ni kaki pancing ni kucing caster. Pam sampai champion kucing caster. Oh ya. This is how we make what? What bro? What?
Tekan sini. Tapi jauh lah kau travel pergi. Kita pergi Putra Hike. Hari ni kita tak makan. Macam. Macam. Bagi dia makan, bagi doa yang makan. Macam satu. Macam, gua dapat macam lah. Macam 1 2 3 macam. Lu sembang Dia lah. sebab apa? Bila tak nak, kawan cakap nak tak? Kau susah nak tolak. Ni gitu. macam. Oh, dah habis ni Dah habis petang. King kita mau buat kawan ke King sana? Nak macam juga. Jagi. Ni cara dia buat kawan, beli aiskrim bagi kat sana. Dia orang tiba-tiba kaki jadi kaki macam pula. Macam sedap. Tak. Hello. Mandi habis, jom. Mandi weh, tak mandi weh. Jom lah mandi. Mandi juga. Jom lah. Duduk belakang. Itu minyak apa? Minyak tanah? Bukan, minyak semayang. Duduk kau. Ni aku panggil pelita ayam. Kira nama English dia. Nama Inggeris dia Coruscant. Lamb. Asal tak ada chicken kan? Aku ambil dia. Dia cakap apa tadi? Aduh. Mantap. Okey lah, tolong bakar. Kau bakar kat mana kan? Dalam ni? Macam mana nak bakar? Aku tak nampak. Aku tak tahu macam mana korang bakar. Bahagia. Oh, macam tu je lah bakar dia. Itu. Happy birthday. Lepas tu nak kuatkan api dia je lah. Sini. Dia up kau punya. Betul kan ni? Aku pun tak tahu. Sinilah. Jangan kuat api dia. Itu dia naik kat sumbu tu. Oh, sumbu dia naik kan? Yang ini aku pakai. Yang ni dia tak hitam. Oh, tak Kalau berjelaga pakai, lah. kalau pakai minyak tanah, dia hitam. Oh, dia kau pakai minyak apa ni? Minyak orang semayang. Oh, minyak Cina semayang? Cuma Oh, ya. semayang. Kan dia letak dekat tempat semayang tu kan. Ni kan. Pembelajaran untuk hari ni. Dia tak terfikir. Minyak semayang dia cuma mati dia kan. Lebih kurang. Tak, Lan, kau dah ada kat sini apa kata kita trigger juga? Tak payah. Kau pakai sini pakai hardware sudah. Macam kau tak ingat. Aduh. Hardware pun tak pakai. Jangan nak bakar, macam nak bakar. Macam nak bakar je. Okey. Ya, nak masuk. Macam mana bakar? Dia bakar ni. Nah gitu saja. Oh. Belah sini. Ah. Bakar macam tu. Alamak. Tutup. Dia belum lagi. Teng tak kena teng sikit. Jap bro. Apa asal dia termati? Oh, termati. Teng aku kena belakang ni daripada belakang. Okey. Start betul tu. Betul. Jadi kau okey. Salah aku kejap aku tertarik pula atas ni. Weh, asal terbuka benda tu? Aku kena buat sini Teng. Alright. Laju sangat. Dia terlepas. Dia pun tutup pelan-pelan tau. Oh, gitu. Len tiup. Dia punya birthday tu 2 hari lepas. Hai, happy birthday to you, gang. Besar Happy. Weh, besar Yapi weh. Tak dah. Kamu memang dijadikan dia Asap kulit hitam juga. asap kulit hitam. Kulit hitam. Dia kata tak hitam. Dia takkan ni. Aduh. Ni dah. Oh, cantik lah. Kawasan ni masih cantik lagi, babe. Tak bawa lampu gelap. Ni belakang nak pasang. Malam meriah kan. Belakang nak pasang.
Bila lah kau nak join kita orang Lan? Tu je. Patut saya bawa yang Pul, cakap sikit Pul. Okay. Thank you kita ada guest hari ni. Berdelan. Okay, Thank you Lan masuk Lan. support. Bagi masa Meet Zara kawan-kawan ni. yes. So, Tak, apa kata seorang terjun tu, pergi terjun. terjun daripada sini. Terjun dari sini. Somersault. Somersault. Ada minyak banyak atau belum? Jalan. Hai, you dah kata ada minyak banyak nanti habis lah. Habis semua dia bakar. Hai tu. Ni, kurang ni. Tunggu sekejap lagi aku bakar. Dia sekejap itu sebab apa dia, apa ni? Dia tak ada kayu besar kan? Projektor tak buat kan? Tak, ada dia ada. Laptop ada laptop. Mata ni mana ni? Alright. Steady. Oh, dia dah Apa masuk. ingat benda ni? Murah je pun, berapa puluh je pun. Tu on kan semua kan. Selamat hari. Alright. Sana lagi lah. Video, lagi kau nak balik. Pulang balik. Ni Lagi. Pasang. masuk ah. Okey. Tu lagi. Oh, macam malam tu dia. Tu. Stylo ah. Kepit lah mana-mana. Ni mana? Tepit. Kepit lah mana-mana. Ni atas. Mari Habib. Alright. Oh, ni mobil. Wah, merah. Kuning bro. Bro. Lampu kuning. Oh, lampu ni Ni briefing punya colour ni. Rumah merah. Kuning. Right. Merah je keluar. Memang merah je. Yes. Kalau ni tak letak sini tengok. Kau kena letak kat Oh yeah man. Oh lampu ni yang paling aku suka lah, warna merah ni. Sebab bila malam ambil gambar merah tu. merah tu. Cantik lah. Red light district Ah. tu. Kan? Alright. Itu dekat Hammock Budget. Sekarang waktu malam. Ya, Sekarang waktu malam. okay, dia kita lepas maghrib lah tadi ni. So, sekarang macam ni lah suasana malam tu kan. Kita kumpul. So, kita sembang-sembang lah. Okay. Sembang dalam hutan. Santai. Okay lah, apa perasaan Lan malam ni Lan? Kita camping. Mana lama tak dapat macam ni punya vibe kan. Sekali okey. Share sekali okey Oh, mantap. Kan selalu. Betul tak bro? Hai bro, saya sokong. Okay. I seconded. Apa tu? Saya setuju. Alright. Oh. Setuju. Okay. Waktu malam. Cuci. Dia metal cuci pula. Aduh, panas. Tak, join dengan you. You jangan libatkan saya. You. Okay. Dan ni aku cook. Ni Kevin ni. Hi handsome. Oh, tadi Papa mandi sungai lah. Hi baby love. 3 tahun. Oh, what you eating? Hi Madina. Oh, don't need too much of chocolate, okay? Kevin Alright, okay. Have your dinner first, okay? Okay. Geng kita sekarang makan Maggi pantai. Maggi Oh sedap sir. Kita camping. Kari, Maggi, pedas, sedap. Oh my god. Okay, jom. Kita sesi makan Maggi. Kita makan Maggi. Tepi sungai. Best. Alright. Maggi ating. Okay. Maggi ating. Dah lama Maggi ating lah. Kevin on the way. Dia on the way. Kita nak cek cili lah tu. Okey, mari kita buat air Milo pula. Maggi sudah, Milo sudah.
Milo campur telur. Bukan aku cakap, sana cakap. Itu susu. Alright. Okay, babe. Lepas tu kita drag dia jadi lambat sikit dan dekat pukul 10. Kalau kita drag dia sampai pukul 11, dia tak pergi jumpa kawan dia, so dia stay kat sini. Pada muka dia. Sudah buka. Sekarang kita nak pergi mana? Kita cuci pinggan. Cuci pinggan. Alamak. Cuci pinggan bro kat sana tu. Sampai sana? Kita nak pergi cuci pinggan yang banyak dekat hammock by the river. So kita kena berbaris untuk tunggu turn cuci pinggan. Tengok kat sana tu. Ramai. So berbaris lah kita kan. Alright. So kita kena tunggu kita punya turn. Kau cuci pinggan dulu. Wow. Banyak barang nak pakai ni. Banyak kita kena barang. Ni pinggan. Alamak, Maggi. 6 people. Ni boleh mandi sabun. Kerja keras ni. Lepas dah masak, makan, cuci pinggan mangkuk. Tu betul lah. Are you done, bro? Done. I'm done. Kita bawa 2 botol air untuk buat cuci tangan. Aduh. Boleh. Tak boleh lah. You bawa. Tak bawa apa-apa pun. Saya datang check je. Oh yeah man. Bro, ni kalau nak air bawa balik. Aku dah jampi air ni. Air jampi air ni air pahit. Kan Kevin, pedas kan sambal dia? Pedas. Selamat. Ini mau simpan lah untuk jin nanti. Ikat pun, dia suka. Ya. Tak boleh bro. Betul tak? Terlalu pedas. Makan dengan roti lah sambal tu. Dekat tepi. Macam Amir awal kan. Makan pedas, suka pedas. Kena gut attack. Barulah faham. Dah. Betul lah. Grateful. Patut pergi operation. Saya nak batak kucing. Last week saya balik kucing sebab nak urusan tu lah. Tapi spesialis dekat Pergi sana lah kucing lah. sebab dia involve anatomy. Ubat tu untuk kurang simptom je. Ubat tu untuk kurang Banyak sangat dia punya sastra dia. Tak, kalau kau minat sastra, kau okey sembang orang macam tu. Panglipul lari. Aku dulu pun memang sastra juga. Aku pun sastra juga. Sebab the point of conversation tu tak sampai lah maksud dia. Dah dia cakap, kau pun cakap kan. Aku cakap sikit-sikit dengan aku tak boleh bernafas.
Aku flu teruk. Betul aku tak dapat. Blok habis hidung. Nak menapas. Tadi. Ha? Aku sentiasa ada yang Ada aku bawa. Tapi aku tak ada ubat. Pakai yang dekat hidung punya tu je kan. Yang liquid tu. lah kan. Fix tu lah.